Pada hari raya kedua sahaja, kita telah dikejutkan dengan kebakaran saluran paip gas di Putra Heights, Puchong. So, apa sebenarnya yang berlaku? Sekitar jam 8.10 pagi, sebuah saluran paip gas milik Petronas di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights mengalami kebocoran yang mengakibatkan kebakaran yang besar. So, ada banyak video yang dah viral dekat dalam media sosial. So, api marak lebih kurang dalam 500 meter daripada tanah dan boleh dilihat secara jelaslah dari jarak yang agak jauh. So, insiden ini telah menyebabkan secara tak rasmi laporan daripada berita-berita 112 orang cedera dan 49 rumah yang terjejas. Okay, saya sebenarnya terpanggil untuk buat video ni sebab pada tahun lepas saya dan beberapa orang lah telah buat satu visit dekat Petronas Gas Pipeline. So, sebenarnya banyak yang kita orang belajar daripada visit tersebut. Antaranya ialah berkenaan dengan cathodic protection CP dan juga paging. So, dekat sini kita mungkin boleh belajarlah sedikit. So, basically dekat oil and gas punya company, of course diorang akan menggunakan pipeline yang agak panjang. Sekiranya ia merupakan pipeline gas lah. Pipeline ni dia akan melalui jalan-jalan biasanya dalam hutan dan berada di dalam tanah lah biasanya pipeline gas ni. Macam oil and gas company ni, diorang dah ada teknologi yang latest lah boleh dikatakan, yang benda ni dah dikaji oleh banyak pihak lah untuk diimplementasikan. Salah satu faktor utama yang boleh menyebabkan kebocoran saluran pipe gas ialah kekakisan. Kakisan berlaku apabila logam bertindak balas dengan persekitaran, menyebabkan kelemahan pada struktur pipe. Untuk mencegah kakisan, industri minyak dan gas ni menggunakan teknologi yang dikenali sebagai cathodic protection, nama dia CP. Okay, untuk cathodic protection ni dia ada dua jenis cathodic protection lah. Kalau ikutkan ChatGPT ni, dia ada galvanic anode CP dengan impressed current CP. Galvanic anode CP ni dia menggunakan anode yang lebih aktif seperti zinc atau magnesium yang akan terkorban bagi melindungi pipe. Manakala untuk impressed current CP, ICCP nama dia, menggunakan sumber elektrik luaran untuk memberikan arus elektrik kepada sistem pipe, menjadikannya lebih tahan terhadap kakisan lah. So, jadi kat sini kebanyakan, saya rasa lah, kebanyakan daripada pipeline yang digunakan oil gas ni dia mengandungi bahaya mudah terbakar macam gas kan. So, saya rasa dia akan menggunakan galvanic anode CP, di mana bahan aktif tersebut dia akan bertindak balas dengan apa-apa yang akan mengakiskan pipe lah. So, benda tu maksudnya pipe tu akan lebih terselamat dan terjaga sebab dia tak terus terkena kakisan tersebut. Jadi, kakisan macam karat ke apa kan disebabkan oleh chemical reaction berlaku di dalam tanah tu, dia akan attack the losing zinc yang disalut dekat pipe tu instead of terus kakisan tu berlaku dekat pipe. Jadi, apa yang saya ingat saya lah, apa yang kita orang visit hari tu, memang dia orang ceritakan setiap pipeline yang digunakan oleh oil and gas company ni, dia orang akan salut dengan benda ni. So, akan berlaku protection yang lebih baik lah terhadap pipe-pipe yang telah ditanam di dalam tanah tu. So, dia tak akan senang untuk terkakis sebab akan ada preventive maintenance daripada operator oil and gas ni untuk memastikan keadaan pipe tu berada dalam keadaan yang elok. Dan benda ni sebenarnya dimonitor oleh sistem yang sedia ada di setiap terminal-terminal yang terdapat di Malaysia lah. Okay, so bagaimana diorang nak check keadaan pipe tu punya kekuatan apa semua tu kan. So, jadi diorang menggunakan paging, which is untuk membantu keselamatan saluran pipe. Selain daripada dia gunakan cathodic protection tadi, satu lagi teknologi penting menggunakan sistem paging, di mana sistem paging ni ialah proses menghantar alat khas yang dipanggil PIG ke dalam saluran pipe untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pemeriksaan. PIG ini boleh membersihkan kotoran dalam pipe, mengesan kerosakan dan menilai tahap keutuhan pipe. Paging ni dia akan membantu untuk operator
untuk orang yang menjaga pipeline ni, check keadaan kondisi pipe diorang ni, dia orang punya kestabilan pipe, keutuhan pipe dan keadaan pipe dari masa ke semasa lah. So benda ni akan berlaku secara berkala. Dan pigging ni dia ada beberapa jenis pigging dah, antaranya cleaning pigging, dia ada inspection pigging dan juga sealing pigging. Korang boleh tengok dekat video-video kat YouTube pun berkenaan dengan pigging punya proses. Kalau nak diikutkan kan, oil gas company ni tak mengambil mudah untuk menjaga pipeline diorang. Memang walaupun menggunakan teknologi-teknologi yang telah dinyatakan ni pun, kemungkinan akan berlaku kebocoran dan juga kekisan tu pasti ada, tapi tak akan senang berlaku seperti yang terjadi pada hari ini. Kemungkinan bagi saya lah ada faktor luar yang menyebabkan kebocoran dan juga kebakaran dan letupan yang berlaku di Putra Heights ni. So kita menantikanlah investigation punya result daripada pihak-pihak berwajib, dan supaya benda ni betul-betul diinvestigate secara terperinci lah. Maksud saya, kalau benda ni bukan ialah disebabkan oleh integrity pipe yang dinyatakan. So saya tak nak panjangkan video ni lagi. So oleh itu kita doakan sama-sama semoga yang terlibat pada dalam keadaan yang baik dan tabah dalam menghadapi ujian hari raya ni kan. So kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton YouTube Abang Mak. So kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat Hari Raya.